Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir yang fikiran anda tu sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada apa yang anda sangka? Hari ini kita akan kupas satu topik yang menarik di mana sains dan spiritualiti bertemu untuk kita faham macam mana kita sebenarnya membentuk realiti kita sendiri. Cuba hadamkan sekejap kata-kata ni. Ia datang bukan dari seorang ahli falsafah, tapi seorang ahli fizik. Idea ni, ia betul-betul mencabar semua benda yang kita rasa kita tahu tentang realiti. Dan inilah yang akan jadi asas perbincangan kita. Dan sebelum kita pergi lebih dalam, perkongsian kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Wellwave Asia, pengeluar pelekat frekuensi getaran untuk rakyat Malaysia. Okey, jom kita sambung balik pasal idea besar tadi. Ini soalan paling penting untuk hari ini. Kalau betul alam semesta ni satu pemikiran yang hebat, apa agaknya yang sedang dicipta oleh pikiran anda setiap saat, setiap hari? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, mari kita mulakan dengan satu konsep yang mungkin rasa macam mind-blowing. Selama hampir 1 abad, ahli-ahli fizik kuantum terkemuka dunia dah pun bagi tahu kita sesuatu yang radikal, iaitu realiti kita ni pada dasarnya bersifat mental. Dan jangan salah faham tau, ini bukan sekadar falsafah kuno. Sains moden pun terus-menerus menyokong idea ni. Ia seolah-olah menunjukkan yang kesedaran kita lah yang menjadi arkitek utama dunia yang kita alami setiap hari. Jadi, macam mana alam semesta mental ni berfungsi? Kuncinya ada pada satu prinsip asas, getaran. Cuba fikir macam ni. Tak ada apa pun yang betul-betul pegun atau padat. Semuanya, dari kerusi yang anda duduk sampailah ke sel-sel dalam badan anda, sentiasa bergerak dan bergetar. Dan dekat sinilah ia jadi sangat-sangat menarik. Tengok beza ni, getaran tu adalah pergerakan itu sendiri, tenaga tu. Tapi frekuensi pula ialah laju mana tenaga tu bergerak. Dan kelajuan inilah yang menentukan sifat sesuatu benda tu. Jadi, macam mana semua tenaga universal ni ada kaitan dengan diri anda? Jawapannya terletak dalam minda anda. Dan seperti yang kita akan lihat sekejap lagi, minda kita ni beroperasi pada 2 tahap yang sangat-sangat berbeza. Okey, sedia ya? Menurut saintis seperti ahli biologi, Dr. Bruce Lipton, sebanyak 95% daripada hari anda sebenarnya tak dikawal oleh fikiran sedar anda, tapi oleh program-program yang berjalan dalam minda separas sedar anda. 95%. Carta ni tunjukkan dengan jelas. Minda sedar kita yang 5% tu, di situlah letaknya semua impian dan matlamat kita. Tapi yang pegang steering 95% masa adalah minda separa sedar. Ia macam mesin yang cuma jalankan program lama yang ia belajar dari orang lain, kebanyakannya masa kita kecil dulu. Dan kena ingat, berfikir ni bukannya percuma. Ia gunakan banyak tenaga. Otak anda saja dah guna 25% dari bajet tenaga seluruh badan, sama banyak macam otot pelari maraton. Jadi setiap fikiran tu sebenarnya satu pelaburan tenaga. Jadi, persoalan yang kita kena tanya diri sendiri, adakah kita sedang melaburkan tenaga mental kita dengan bijak untuk bina hidup yang kita nak? Ataupun kita sedang membazirkan tenaga berharga tu pada risau dan takut yang tak berkesudahan? Okey, kalau kita nak berubah, kenapa ia rasa susah sangat kan? Sebabnya, setiap kali kita cuba buat sesuatu yang baru, kita macam terlanggar satu dinding halimunan yang sangat kuat. Dinding yang dibina oleh program separa sedar kita. Penceramah Bob Proctor panggil benda ni halangan ketakutan atau terror barrier. Proses ni macam ni, kita bermula dalam keadaan selesa walaupun kita tak suka. Perhambaan. Lepas tu datang satu idea baru yang best. Kita pun teruja. Tapi bila kita cuba nak bertindak, bam! Kita langgar dinding ketakutan. Inilah konflik antara idea lama dan baru. Dan apa jadi? Kebanyakan orang akan patah balik ke zon selesa tadi. Jadi, apa rahsianya? Kuncinya bukan untuk lawan halangan tu, tapi kita kena belajar cara untuk menulis semula program yang membina halangan tu dari awal, dan ada caranya. Ini adalah beberapa alat yang sangat praktikal. Mindfulness atau kesedaran minda bantu kita untuk kekal dalam 5% minda kreatif. Hipnosis waktu nak tidur pula macam jalan pintas untuk akses terus kepada 95% tu. Dan pengulangan. Inilah bahasa yang difahami oleh minda separa sedar. Okey, yang ni tolong bagi perhatian betul-betul ya, sebab ramai yang terlepas pandang. Minda separas sedar kita ni sangat literal. Kalau kita cakap, saya mahu jadi sihat, ia akan faham yang kita nak kekal dalam keadaan mahu. Jadi, ia akan bagi kita rasa mahu tu sentiasa. Anda kena isytiharkan seolah-olah ia dah pun jadi kenyataan. Saya sihat. Titik. Sekarang, jom kita gabungkan semua yang kita dah belajar.
Bila anda mula berjaya tulis semula program anda akan berubah. Daripada hanya menjadi penumpang dalam hidup, kepada menjadi pencipta yang sedar, yang memegang steering realiti anda sendiri. Dan ini bukan lagi cerita fiction science. Teknologi hari ini macam Merrick, contohnya, dah boleh baca aktiviti otak kita dari luar kepala. Maksudnya, fikiran anda tu bukan lagi sesuatu yang peribadi dan tersimpan. Ia adalah satu siaran, satu broadcast yang anda hantar keluar ke dunia sekeliling. Cuba bayangkan diri anda ni macam sebuah garpu tala, manusia. Bila anda bergetar dengan fikiran tentang kelimpahan dan kesyukuran, anda akan menarik pengalaman-pengalaman yang sama frekuensinya. Sebaliknya, kalau anda bergetar dengan rasa takut dan kurang, itulah yang akan bergema dan kembali kepada anda. Dan inilah kesimpulannya. Alam semesta ni tak bagi apa yang kita mahu. Ia cuma bagi kita cerminan kepada siapa diri kita pada tahap getaran. Hidup yang anda alami sekarang adalah pantulan sebenar keadaan getaran dominan dalam diri anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Kalau betul fikiran anda tu satu siaran yang sedang non-stop mencipta realiti anda, apa agaknya yang anda tengah siarkan pada saat ini? Cuba ambil masa sekejap untuk dengar. Sebab isyarat itulah yang sedang membentuk dunia anda.